kau dah jumpa candle bomber kat mana dia selalu ada, kau akan senyum macam orang gila. Okey, kita nak pergi ya, sekejap Okey, kat sini dia ada tulis jom cari bomber candle. So bomber candle kat sini dia ada tulis 3, satu dekat kotak zone dan line SNR, yang kedua dekat arrow trend market, yang ketiga yang paling best guna indikator chart pattern. Alright. So kita akan pergi pada yang pertama dulu, kotak zone dan line SNR. So kita terus pergi chart lah, lagi senang Okey, ini ada chart gold gold M15 kita akan cuba cari Okey, tadi dia tulis tadi tulis apa? Kotak zone dan line SNR. Lidah pun terbelik-belik. Okey. Kalau perasan kat sini cukup besar sikit. Okey, kita besar lagi, bolehkah? Bolehkah kita besar lagi? Alright. Okey. Pertama, line dengan kotak. Okay, kalau aku perasan, kebiasaannya, bomber candle ni akan muncul berdekatan dengan line SNR dengan kotak zone. Sebab yang line dan kotak zone ni memang cikgu dah design dia ada kena-mengena dengan bomber candle. Kau tak percaya, kau tengok ini ada rally, base, drop. Tengok, kotak zone dia berdekatan dengan bomber candle. Nampak dia? Itu line berdekatan dengan bomber candle. Okey, ini adalah kotak zone. Okey, kita tengok pula yang ini. Ini. Ini line ni. Ini line M30. M30 ada apa kat sini? Kat sini ada. Okey, kat sini ada apa? Oops, sorry. Sekejap, dia dah bergerak. Okey, kat sini ada apa? Kat sini ada rally, base rally dekat line Okey, kenapa dia biasanya ada dekat line atau kotak zone? Okey, untuk pecahkan line support resistance, kebiasaannya untuk pecah, candle akan start buat apa? Buat candle bomber. Kalau kau nampak dekat-dekat line ni, dia buat candle bomber. Bomber apa? Bomber buy. Maksudnya, line support ni akan pecah. Kalau dekat kotak zone ni, kita buang baliklah. Kita buang ini Okey, kalau dekat kotak zone ni, zone apa? Resistance kan? Okay, kalau dekat kotak zone ni, dia buat tiba-tiba dia buat bomber sell. Bomber sell maksudnya rally base drop. Maksudnya kotak zone resistance ni takkan pecah. Dia akan turun. Maksudnya dekat sini kuat. So maksudnya untuk pecahkan kotak zone atau untuk pecahkan line support resistance, kebiasaannya candle kena buat bomber candle. Yes. Okey, kita tengok kat sini. Ini warna hijau ni, kotak zone. Senang gila kau nak cari. Kau nampak je kotak zone ni, kau tengok dekat-dekat. Ni tadi ni. Ini adalah drop base rally. Kat sini ada apa lagi? Ini dekat kotak zone ni. Drop base rally. Itu yang syok ni. Cikgu punya indikator ni. Oh, cikgu kalau trap pakai indikator, cikgu rasa tenang hidup. Tenang hidup. Okay, kita cek lagi. Ini kotak zone. Kau nampak tak? Dia buat apa? Bila dia tak boleh pecah kotak zone ni, dia buat apa? Bomber buy. Tak boleh pecah. Dia buat bomber buy. Apa lagi? Dia mesti dekat-dekat dengan kotak zone atau dalam kotak zone. Kau dapat ni dekat dengan kotak zone. Drop base rally. Dia tak boleh pecah. Okay, kita cek lagi. Alright. Okay, nampak ni? Tengok ni Rally base rally. Ini adalah line. Kalau perasan, ini adalah line support M30. Untuk pecah line ni, dia kebiasaannya dekat-dekat line ni, dia akan buat bomber candle. Rally, base rally. Pecah. Dia terus sekejap, pecah. Maksudnya line ni pecah. So, korang kena tengok simple saja dekat kotak zone, dekat dengan line. Kita cek lagi. Ni dekat dengan line Dekat dengan line. Okey, kita cek lagi.
Okey, ini dekat dengan kotak zone. Kotak zone aku best. Apa ni kotak zone? Drop base rally. Drop base rally. Kotak zone. Okey, nampak ni? Ini ada line. Resistant. Ini ada line. Ni apa? H1 resistor. Ni M30 resistor. Untuk pecah ni, nampak candle buat apa kat sini? Drop base, drop pula base. Rally base drop. Dia buat bomb sell. Baru pecah. Dia turun. Dekat sini, dia buat lagi. Drop base drop. Pecah ni. Daripada sini dah start pecah dah. Nampak? Dekat dengan line. Dia buat apa ni? Ni yang dia tulis hammer ni. Nampak tu? Drop base drop. Dekat dengan line. Kejap. Kita check lagi. Yang ni. Kotak zone. Aku punya kotak zone ni best lah. Asyik puji kotak zone sendiri. Okay, nampak ni. Dia buat apa kat sini? Ini adalah rally base drop. Dekat kotak zone. Berdekatan kotak zone. Nampak tu? Nampak tu? Okey, mana lagi? Dekat-dekat kotak zone dengan line. Okey. Yang ini pun dah kira dekat dengan kotak zone. Drop base drop. Rally base drop. Dekat dengan kotak zone. Nampak tu kotak zone. Kena. Ni nampak ni. Line. Ni line apa ni? H1 resistant. Dia tengah buat apa? Dia tak boleh break. Nampak tak? Bila dia tak boleh break line ni, dia akan buat bom apa? Bom buy. Drop base rally. Pak, dia naik atas. Ini kalau masuk sedap ni. Dia naik ni. So, korang cuma perlu tengok. Dekat line, dekat kotak zone. Aku punya ni cantik lah dia buat. Betul-betul dalam zone bomo ni. Ni kotak merah ni. Kotak resistant dia buat apa? Rally base drop. Dah ada banyak contoh cikgu bagi. So, contoh pertama cikgu dah settle. Cikgu dah tunjuk dekat sini. Kotak zone dan line SR. Senang nak cari. Okay, yang kedua, kita akan cuba cari dekat arrow trend market. Arrow trend market. So, memang cikgu design. Memang cikgu design senang nak cari. Okay, nampak tak yang ni? Perubahan trend. Arrow, bulatan hitam. Ada apa kat situ? Kita buka lah H1 lah. Kita buka H1. Tak payahlah buka ni lah. Senang sikit. Okay, ini ada rally, base drop. Okay, kita tengok lagi arrow. Kita cari arrow lagi. Kita cari arrow lagi. Kejap. Kecil sikit. Kadang-kadang arrow dia tak nampak. Okay, kita cari arrow lagi. Okay, ni ada arrow kat sini. Nampak ni? Ni ada arrow. Arrow re-entry ni. Kat sini. Arrow re-entry ni ada apa? Nampak ni? Arrow ni ada apa? Ini. Drop base rally. Betul-betul dekat arrow dekat bahagian anak panah. Kita tengok kat sini ada apa? Ni tak ada benda. Cuma dekat sini dia ada. Ini tak jadi. Ini kalau ikut cerita Ali Abu ni dah pecah. Tapi cikgu tak nak ajar lah Ali Abu tu, takut korang keliru nanti. Tapi siapa yang first batch, cikgu ada ajar cerita pasal Ali Abu Big Boss. Dia agak kelakar. Tapi kalau ikutkan yang ini adalah drop base rally. Sebab 3 batang dah pecahkan. Candle kedua ni si Abu ni dah pecahkan dah kena base. Ini pun sama juga sebenarnya. Tapi yang tu tak apalah. Tak nak ajar. Okay. Nampak ni? Arrow ni. Ada apa kat sini? Nampak ni? Arrow. Drop, base drop. Nampak tu? Nampak ni arrow ni? Arrow bulatan hitam. Perubahan trend. Drop, base rally. Senang je nak cari candle bomo guna ni. Guna arrow. Guna ni. Ni arrow. Ada apa kat sini tadi punya? Ni rally base drop. Apa lagi ada? Yang ni tak ada. Ni ada apa? Ni tak ada. Yang ni ada arrow kat sini. Nampak ni? Ni arrow ni. Ada apa kat sini? Drop base rally. Dah banyak contoh dah cikgu bagi. Dah banyak contoh.
So, untuk arrow trend ni pun sama. So, maksudnya, dengan hanya yang ini, yang nombor 1 dengan nombor 2 ni, ini pun korang dah buat banyak duit. Banyak duit. Bila kau dah jumpa bomber candle, bila kau guna indikator sebagai guideline untuk tahu trend market, untuk kau tahu mana support resistance, kan sedap tu. Ini tak masuk lagi chapter yang ni. Chapter ni tak masuk lagi. Ini adalah chapter yang kelima. Okay, so far boleh faham? Okay, so cuba tengok. Tidak rasa bomber candle. Okay. So, yang ini yang paling best indikator chapter ni, ini adalah chapter yang kelima. Okay, so chapter 4 cikgu dah habis. Dia sekejap saja. So, benda tu semua dah ada dah dekat cikgu punya indikator. Dah ada dah. Kau tak payah nak pening kepala nak cari bomber candle. Cuma yang ini dia akan tambah lagi dia punya, orang cakap Ajinomoto, dia garam dia lagi. Lagi sedap. Okay, kejap lagi kita jumpa dekat chapter 5. Alright, kita dah nak masuk chapter ke-5 atau chapter terakhir. Sesi pembelajaran kita daripada zero ke basic, ke advance, ke mastery. Trading dah nak habis dah. Okay, chapter ke-5. Chapter ke-5 indicator candle pattern. Dia dekat mana candle selalu ada. Yang ini yang paling baik guna indikator chart pattern. So, sebelum cikgu nak tunjuk chart pattern tu, cikgu kena tunjuk tu rahsia sebenar bomber candle. Okay, kenapa cikgu selalu suruh korang hafal gambar ni? Sebab apa? Kalau cikgu nak tunjuk nama-nama, kenapa cikgu bagi dia nama bomber? Satu, pasal nak senang korang ingat. Nanti cikgu nak buat cerita. Kadang orang cakap cerita jenaka ni lagi senang nak hafal. Sebab kalau cikgu bagi kau nama-nama saintifik untuk bomber candle ni, kau akan start muntah-muntah keluar Doraemon. Tai telinga boleh cair, babe. Kalau aku bagi kau nama-nama saintifik. Contoh, candle-candle ni. Okay, dalam DBA ni dia ada morning star. Dia ada engulfing. Dia ada inside bar. Dia ada Morobuzu. Dia ada macam-macam chart pattern ada. Hammer ada, doji ada. Macam-macam. Kalau aku bagi kau nama-nama saintifik, korang akan start muntah-muntah keluar Doraemon. Tai telinga akan start cair. Ya, cair meleleh. Kalau cikgu bagi korang nama-nama saintifik. That's why cikgu compilekan dia. Kumpul semua chart pattern ni. Bukan chart pattern. Candle pattern. Candle pattern ni semua, cikgu jadikan dia dalam bentuk 4 gambar saja. Korang cuma perlu ingat 4 gambar ini saja. Okay. So, ini rahsia dia macam cikgu cerita tadi. Macam cikgu cerita tadi, aku besarkan sikit. Nampak tu, cikgu dah tulis. Gabungan pelbagai candle pattern. Ini rahsia dia. Walaupun kau nampak 4, dalam ni sebenarnya dia ada pattern ni. Kalau kau tengok, apa candle pattern ada? Hammer, inverted hammer, bullish 3 lines right, bullish engulfing, tweezer bottom, Ryzen 3 method, morning star, 3 standard sub, bullish. Nampak tu, tai telinga korang dah nak start cair dah. Tai telinga dah nak cair. Tak apa, cikgu sambung lagi dekat bearish, hanging man, shooting star, bearish, 3 lines right, bearish engulfing, tweezer top, fallen 3 method, evening star, Evan blocks, bearish mark hole. Nampak tu, korang dah nak start muntah-muntah dah. Dah nak muntah keluar Doraemon. Dekat sini tu, kita ada doji, kita ada Grafton doji, kita ada dragonfly. Itu kita ada inside bar, bullish. Kita ada inside bar, bearish. Kenapa tak? Kalau korang nak hafal ni, sebenarnya ada lagi cikgu tak boleh nak masukkan dalam satu slide. Terlalu banyak. Terlalu banyak sebenarnya. Dia lebih daripada ni. Kat sini saja kalau kau tengok, sini ada 9, ni ada 9, 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sebenarnya ada lagi lebih daripada 23. Minta maaf cikgu nak beritahu. Lebih lagi. 10 23 tu pun dah kira 10 tu. Dia ada lagi 10 lagi. Cuma cikgu compile jadi bentuk 4 jenis. Percaya. Jumpa benda ni. Kenapa ni?
Nampak ni? Nampak ni? Ini apa ni? Satu batang panjang ni. Kita tengok. Apa dia? Kat situ satu batang panjang. Ini adalah apa? Hammer. And then ada juga tertanya kan, nanti tiba-tiba cikgu macam mana nak dapat indikator pula. Korang pergi tekan je dekat bahagian sini, tekan more ni, description. Lepas tu korang boleh nampak ada banyak maklumat sini pasal cikgu punya maksudnya indikator cikgu. Boleh tekan website ni. Ini cara daftar. Yang mana nak support cikgu tu, boleh lah daftar akaun kan, akaun HFM bawah cikgu. Ni cara tukar IB ni set bagi lagi ni. Support dia baru happy sikit. Ni grup cikgu. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.